Jadi cikgu akan pergi tadi sekali lagi kat 5. So akan pergi dekat AI tools dan akan tekan notebook LM. Okey. Jadi cikgu akan klik sekarang dekat create new notebook. Cikgu akan tekan kat situ. Okey, dia akan keluar macam ni. Ini interface yang cikgu akan nampak. Interface macam ni. Okey. Okey, sekarang kita pergi action machine. Sama juga. Kita cuba. Cuma nak tunjukkan kononnya dekat 5 ada ni ya. Okey, jadi kita dah ada ni interface. Okey, cikgu tadi ada yang dah download mobil. Okey, jadi boleh upload file. Kalau siapa yang tab saya boleh upload file kat mana cikgu download mobil tu. Kalau yang untuk komputer nak upload file boleh, nak tarik terus pun boleh. Contoh macam ni, saya download mobil ni dekat download lah. Okey, ni mobil saya bawah tu modul bimbingan matematik. Saya akan tarik pergi dekat sini dan saya akan dropkan dekat sini. Dia akan loadkan dekat sini sampai dia keluar tanda right. Masukkan fungsi ini sebagai fungsi access lah. Dia dah berfungsi. Okey, cikgu kena pastikan ada benda macam tu, ada berpusing. Jadi kita boleh set equation dah. Cuba kita guna fungsi fx f balasan. Okey, kita buat satu dulu. Fungsi f. Boleh cikgu? Tapi betul saya Tolak satu. siapa yang dah upload benda tu, sementara kita tunggu dia siap keluar tanda right kan, cikgu boleh tekan ni. Cikgu boleh pergi dekat setting. Kita pergi dekat setting. Kita kena tukar dulu dia punya output language, bahasa dia, sebab kita nak bercakap dengan dia. Kalau kita letak biarkan dia dalam keadaan default, takut dia pening bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Macam saya pilih bahasa Melayu. Tapi kalau ada cikgu yang inginkan bahasa Inggeris, pilih saja bahasa Inggeris. Okey, sekali lagi pergi dekat setting, cari output language, klikkan dekat output language. Okey, choose your language ni. Okey, cari saja. Cikgu ada banyak macam-macam bahasa. So ambil bahasa Melayu dan tekankan button save. Boleh tak cikgu? Di tengah tu lagi. Tak apa. Dua ni kita masih boleh tak? Cikgu? Okey, setting je. Setting. Output language. This one. Okey. Tak okey dah ada. Okey, save. Okey. Dia dah tu ni. Dia tu. Okey. Tengah loading, okey. Nanti saya nak tunjukkan sebenarnya lebih kepada cara penggunaan lah. Bukan saja untuk matematik tambahan sebenarnya 2LM. Semua subjek. Tapi bagi saya semua subjek, dan yang paling meriah lah bagi saya yang saya tengok meriah, terutamanya satu sejarah lah memang meriah sangat-sangat. Kalau dengan Gemini AI tu setakat nak buat komik memang geng lah dengan Gemini AI. Sebenarnya admit saya dah try hari tu buat komik. Macam okey, tapi cuma kadang-kadang Gemini AI ni dia ada sikit yang dia pening. Dia pergi letak je dialog tu formula man. Dan contoh saya bercakap dengan Cikgu Azizi, patutnya cakap yang bahasa Melayu, dia letak langkah-langkah matematik. Langkah-langkah matematik jadi macam tu. Boleh juga, tak ada masalah, tapi cuma bubble tu dia kecil sangat. Jadi untuk komik tu kurang sesuai, tapi saya gantikan dengan visual untuk infografik yang lebih kepada pelajar lah, untuk langkah-langkah yang menarik. Sebab ada pelajar yang contohlah, kalau yang top tier pelajar yang kemungkinan yang memang result dia dah 70 ke atas, diorang boleh hadam, maksudnya boleh edit benda ni. Dia tahu macam okey cikgu saya tahu dah bentuk persamaan, apa boleh ubah, tapi ada certain kita nak bantu pelajar yang gagal ataupun yang masih lulus, kita nak tarik minat dia kalau boleh. Diorang kalau nampak macam ni kelas saya sendirilah, diorang akan nampak nanti 2-3 orang dah start selong, mata dah kuyu, ngantuk, dia nampak tulisan banyak, dia tak nak. Jadi kita kena, kalau boleh berilah visual, maksudnya bukanlah banyak, tapi contoh hari tu kalau kita nak masuk persamaan serentak, okey kita akan buat asing. Yang ini kita akan bagilah contoh. Kalau pelajar cemerlang, kemungkinan dia dah siap, kemungkinan dia dah faham. Tapi kalau ada pelajar yang kurang sikit,
dia akan start kat situ lah. Kadang-kadang kita kata, okey ini langkahnya, awak boleh tengok. Cikgu dah try tapi tak masuk kepala. Jadi kita kena ubahlah kalau boleh, jadikan sebagai visual. Dan okey, contoh dah betik kan? Dia betul. Berapa lagi? Ada apa? Akan dah betik. Berapa lagi? Ada sebab modul ni dia 12.9 MB, besar sikit lah. Kalau nanti cikgu-cikgu dah pandai guna, biasanya kita akan masukkan bab per bab kan, dia kecil, senang terus keluar. Masih lagi ya? Berapa lagi ya? Kalau contohlah, siapa yang Azizi dah? Dia tertanda? Yang bagi sos ke? No. Dekat sini. Sini dah. Dah, Dekat sini. dah. Dah tiga. Dah. Okey, contoh saya tunjukkan dulu, tak ada masalah. Nanti kita akan buat sama-sama. Contohlah, OBIM dia bagi cikgu-cikgu semua OBIM, modul yang dekat 300 muka surat. Kalau nak scroll satu-satu, ya Allah, tak sempat nak baca banyak. Jadi apa-apa lepas ni lah, bukan sekadar subjek kita nak mengajar saja. Kalau dia bagi kita berkaitan dengan pentadbiran, carta organisasi yang perlukan baca sampai 30-40 muka surat, rasa malas nak scroll satu-satu, masuk je lepas tu nak buat LM dan tengok apa kandungan ada dalam tu. Cikgu-cikgu tekan sahaja mind map. Yang ni dia akan pecahkan lah. Contoh, kalau yang saya punya contoh dalam mind map ni, saya dah masukkan tadi OBIM satu buku 300 muka surat. Jadi kita nak tahu apa ada dalam tu. Jadi saya dah tekan mind map tu, dia akan keluar macam ni lah. Okey, dia akan keluar macam ni yang first. Maksudnya dalam OBIM tu, kalau contohlah Puan Bibi dan saya, Razi, Cikgu Razi, apa ada dalam OBIM tu? So saya tak baca 300 muka surat, saya masuk dalam notebook LM. Ini yang ada. Kita ada latar belakang, matlamat, pendekatan, PDP, kandungan. Ini yang penting lah. Biasanya cikgu dah akan tanya, dalam OBIM ada apa? Ada tajuk apa? Ada tingkatan apa? Jadi nak selak satu-satu, isi kandungan, nak scroll, takut malas, kita ambil ni lah. Dia akan ni. Okey, yang ini satu yang saya tak berapa minat sangat. Dia bagi semua macam ni. Jadi saya tak puas hati dengan mind map ni. Saya generate sekali lagi. Saya tak puas hati. Saya kata saya tak nak macam ni. Saya nak dia pecah. Kenapa 3, 4, 5 dia gabung? Macam mana? Kita nak terangkan dekat contohlah pelajar ke. Yang ni, bab yang ni saya generate sekali lagi. Dia keluarkan saya satu lagi. Yang macam ni. Dan dia tolong kita pecahkan jadi macam ni. 4 dengan 5. Ini saya puas hatilah. Jadi saya boleh tahu bahawa tingkatan 4 dalam OBIM ni hanya ada 4 tajuk saja. Kalau ada yang tanya tadi, ada yang tanya, cikgu kenapa ada 4? Kita tak boleh nak minta dia adakan, dia ikut apa yang kita upload dalam tu. Jadi kita tahu OBIM tu ada 4 sajalah dia ada. Dan tingkatan 5 kita ada 5 tajuk. Jadi keseluruhan ada 9 macam tu. Jadi kalau macam cikgu rasa tak puas hati, generate lagi sampailah jumpa mind map yang kita nak tu. Yang 4 ke 5 lagi yang bawah tu boleh delete. Tinggal satu je. Okey, jadi mind map dah settle. Okey, LM juga contohlah kan cikgu sama jugalah. Contoh ada cikgu tu cakap dengan cikgu, daripada 300 muka surat boleh tak jadikan saya sekeping infografik poster. Tekan saja sini infografik ni. Dia akan buatkan untuk kita. Contoh okey ni saya tekan je untuk infografik yang dah ada ini transformasi. Okey, saya generate banyak juga sebab nak tunjukkan setiap kali kita generate dia takkan keluar benda yang sama. Okey, ini semua yang ada kat sini, semua yang ada di dalam OBIM. Dia tunjukkanlah infografiknya. Ini yang first. Kalau saya generate sekali lagi, dia keluar yang ini pula. Maksudnya kat sini AI ni dia nak tunjuk kat kita, kalau kita ada 30 cikgu generate serentak, seorang pun takkan dapat yang sama. Jadi nak tunjukkan kat kita kononnya tiada plagiat lah. Jadi ini kali kedua generate sama juga, tapi dia keluarkan dalam versi yang lain. Inilah dia dalam OBIM yang apa, contoh yang ni mengenali OBIM. Ini dia fokuskan kat kita contoh fungsi kuadratik apa di dalam tu. Ada beberapa komponen yang ada. Contoh dalam ni ada latihan asas, lembaran tugasan murid, semua ada. Okey, ini daripada segi infografik. Cikgu punya dah ni, dah betik dah. Okey, kalau dah betik, cikgu try mind map dulu boleh, tak ada masalah. Kita
tekan mind map dulu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, kebaikan notebook LM ni, bila cikgu diminta membuat slide secara tiba-tiba untuk satu topik. Tiba cikgu nak kena mengajar, tiba ada yang cakap, cikgu boleh tak buatkan slide dengan kadar segera. Okey, cikgu boleh tekan ini, slide deck. Slide deck ni dia akan buatkan contoh yang saya dah ada. Okey, Mubin Ahmed, contohlah ni tajuk dia. Ini adalah slide yang ada. Inilah dia buatkan untuk kita. Ini dia buatkan. Contoh, yang ni sebabkan dia saya masukkan satu buku semua. Tapi kalau cikgu yang memang masukkan satu bab, dia akan lagi detail. Slide tu contohlah, kalau cikgu cakap saya nak masukkan persamaan linear ataupun nak masukkan fungsi kuadratik, pengamiran lah contoh ambil. Satu bab tu je. Memang sedetail-detail ni dia akan buatkan slide lah. Dan kita tinggal simak, present dekat pelajar untuk yang slide. Kalau kita nak bentangkan ataupun apa-apa saja, ni contohlah dia buatkan untuk kita. Yang ada lah dekat sini. Ini contoh case-case. Yang ni semua dia buatkan untuk kita. Ini adalah slide yang ada. Kalau waktu tu cikgu pula suara tak ada, sakit tekak, malas nak cakap boleh kan, tak ada cikgu suruh cakap kan, sakit tekak lah ataupun tak sihat, kita boleh generate juga, namanya adalah video overview. Yang ni dia akan tolong presentkan untuk kita. Dia akan buatkan contoh macam ni. Saya ambil contoh menguasai fungsi kuadratik. Dia akan keluar macam ni lah video dia. Dia plus dengan suara suara ada sekali. Tapi cikgu boleh pilih, itu saya tunjukkan. Okey, jom kita terus ke penerangan hari. Kita akan kupas dan rungkai modul MOBIM dari Kementerian Pendidikan Melipayangkan dalam dia ada kat sini, contoh dah kena keluar ni, saya depan-depankan Beralih ke bahagian kedua. dia ada macam ni. Ni dia buatkan, jangan risau. Cikgu tak payah nak pening. Slide, video, audio semua dia buatkan untuk cikgu. Kita lihat kesan Contoh yang ada. yang Okey, yang ni terakhir. pemalas. Jadi semua ikutkan dalam mobil. Jadi dia agak cacah marba sikit sebab dia nak try gabungkan 300 dari 6 minit. Tapi yang lagi the best pasal saya kata cikgu fokuskan satu bab lah. Okey. Jadi yang ini untuk video. Yang seterusnya kita nak detect soalan. Okey, soalan lah daripada yang saya beritahu tadi tu. Sekarang okey, yang ni yang sedia ada ni dalam mobil ada macam-macam soalan, banyak sangat cikgu nak ni. Okey, jadi cikgu boleh promptkan dia ataupun command dia. Contoh cikgu boleh tulis tadi cikgu dah buat kat sini kan, untuk mind map cikgu boleh buat gini sebelah-sebelah. Contoh mind map saya generate lagi, saya tengok banyak-banyak. Okey, sekarang contoh cikgu ambil kerangka mobil, cikgu ambil unit pembelajaran. Okey, sekarang ni dia pecah, dia kata 4, dia kata 5. Jadi cikgu boleh tekan yang tanda ni, tadi yang kecilkan tu, kita boleh detect ataupun buatkan di sebelah jadi macam ni. Okey, sambil-sambil tu kita boleh typing lah sebelah sini. Okey, contoh cikgu cek tengok, saya nak soalan perbezaan lah, contoh pembezaan. Jadi cikgu boleh start typing dekat sini, dekat bawah sini. Okey, cikgu boleh start typing. Contoh, berikan saya, cikgu tulis, berikan saya 5 soalan aras rendah, tajuk pembezaan. Nanti tulis tu je, nanti dia akan keluarkan 5 soalan yang daripada mobil yang ada. Aras rendah, aras sederhana, aras tinggi, semua ada. Ataupun cikgu kalau nak lagi detailkan, nak aplikasi, kalau dia salah keluarkan, cikgu boleh marah. Benda ni cikgu boleh marah, dia tak ada masalah. Dia tak marah balik lah. Tak puas hati marah, saya nak ni, saya tak nak tu, macam bercakap. Cuma dia tak boleh marah, kita balik je. Itu yang best. So kadang-kadang orang dah kena marah. Jadi cikgu boleh tulis. Okey, contoh dia akan keluarkan soalan. Kadang-kadang dia ada bonus sikit. Bonus sikit kadang dia bagi jawapan ringkas. Biasanya jawapan ringkas kita tak nak. Tiba-tiba contohlah soalan ada pertama, tiba-tiba jawapan 2.45 cm, tak nak. Kita nak langkah demi langkah. Contoh cikgu keluar tak soalan? Soalannya ada. Contoh kalau soalannya keluar, cikgu boleh juga buat macam ni. Sekarang ni cikgu cakap, cikgu saya nak jawapan. Okey, cikgu boleh tulis
Dekat dia, berikan saya jawapan langkah demi langkah untuk soalan di atas. Dia akan keluarkanlah macam ni contoh. Bentuk pertama ni langkah-langkah. Dia akan keluarlah terperinci. Contoh daripada soalan di atas. Okey, soalan 1 ni soalan dia. Okey, ni saya saja ambil soalan tingkatan 4, persamaan, sistem persamaan. Okey, contoh yang pertama, dia ambil sumber mobil. Aplikasi nak tulis. Ini jawapan aplikasi, soalan aplikasi. Yang biasa budak-budak takut. Pelajar paling takut soalan aplikasi yang membaca. Kadang dia biar je. Sayu je soalan tu kan. Tinggal je. Penat kan. Kosong je. Jadi dia orang risau soalan aplikasi ni. Jadi kalau yang pelajar yang macam top tier, dia orang dah boleh tangkap dah mana dia orang nak buat. Dia akan tahu apa plus apa tambah apa. Tapi bagi sesetengah yang aras-aras yang boleh lah nak start belajar, dia orang perlukan jawapan yang langkah demi langkah. Ni contoh soalan yang pertama tadi, ni jawapan dia. Dia bagilah, okey, dia cakap dengan kita, pertama, buatkan bentuk persamaan. Kedua, hapuskan pemberi ubah. Ketiga, cari nilai. 4, seterusnya. Dan yang terakhir, barulah dapat jawapan akhir. Kita ingatkan, bila bagi macam ni, nak ULM, pelajar yang tu dah, biasa cikgu, ya Allah. Ada juga yang cakap ke cikgu, banyak sangatlah perkataan. Tak ada ke yang menarik, gambar-gambar ke, dia nak mat gambar pula. So kita gabungkan dengan Gemini AI. Kita ikutlah mereka, janji diorang lulus bergaya. Ni contohlah tadi cikgu tu minta, cikgu dia tak buat Dragon Ball. Ni contohlah yang ada. Okey, contoh macam mana kita nak masukkan benda ni. Okey, contohlah yang ini saya ada. Okey, saya akan copy sampai jawapan akhir macam ni. Lepas tu kita akan kopikan dia, pergi dekat sini, dan kita akan contoh lain, new chat. Cikgu akan masuk. Cikgu cuba buka Gemini AI. Gemini AI pula sebelah. Gemini AI. Okey, dia ada interface macam ni. Dia akan ada interface. Kalau cikgu buka ada 5, akan ada nama cikgu seketul. Macam ni. Okey, lepas tu kalau cikgu nak create image, pastikan tekan dekat ni. Create image. Dia akan keluar macam ni. Ni cikgu nak pilih atas ni pun boleh je, tak masalah. Tapi better cikgu prompt yang membolehkan cikgu boleh minta apa cikgu nak sendiri. Okay, so describe your image ni, cikgu klik. Contoh cikgu pastekan dia. Macam ni lah, dia akan macam ni. Sampai ada jawapan akhir, ada seunit macam ni. Tapi jangan tekan enter dulu. Okey, kita bawa dia, tekan shift, enter ke bawah gini. Okey, so saya nak buat Zizi nak apa Zizi contoh? Nak visual apa? Visual apa? Apa-apalah. Nak jadikan dia apa? Doraemon? Pokemon. Okey. Jadikan, okey saya ikut jadikan visual Pokemon. Okey. Kita enter, tengok. Kadang pelajar dia nak benda-benda ni. Ada 2 orang. Saya pernah try. Sumatif, sama lelaki sama perempuan. Sumatif seorang dalam perempuan 22, 20 something. Lelaki dah okey dah, sikit lagi nak lulus, 30 lebih. Eksperimen dekat dekat 2 pelajar tu, okey dah. Alhamdulillah. Sebab diorang datang, rajin datang beli guru. Pinjam laptop saya, dia buat je lah. Cari sendiri soalan seperti itu, pinjam komputer lagi tu, dia carilah. Ni contoh. Dia keluar lah. Macam cikgu tadi nak, ni lah. Cikgu tadi nak Pokemon. So dia keluar lah tadi yang kita bagi. Contoh pertama, tentukan pemberi ubah. Cuma yang ni tadi cikgu nampak dia hanya bagi cikgu ayat saja, betul tak? Pen, pensel, tapi yang ni dia visualkan. So pen sebagai X, pensel sebagai Y, Z sebagai okey, bentukkan persamaan semua dia dekat sini. Dia akan terangkanlah langkah-langkah sampai yang terakhir. Dapatlah jawapan apa. Ini contohlah yang ada. Kalau cikgu macam-macam, cikgu apa ni cikgu Pokemon, tak nak lah budak lelaki pula. Cikgu nak kereta boleh, sport, layan. Contohlah kita pun bolehkan je lah, kita ikut dia. Okey, tukar jadi visual kereta sport. Boleh ke? Kita try tengok Kalau tak boleh cikgu, dia tak bagi, kita marah je dia. Marah je cakap, saya nak juga. Nanti nak tak nak dia akan mengalah, dia buat untuk kita. Tu AI. Kadang-kadang adalah sikit dia degil juga.
Okey, kita try tengok untuk yang ni dia jadi tak? Ada tak mobil yang tak dapat kedap betik lah? Semua dah betik dah. Kalau cikgu tekankan macam contoh ni slide deck apa semua, dia lambat sikit dah sebabkan dia besar dah banyak. Okey, tengok jadi tak kata spot ke jadi lain. Okey, jadi. Okey, so jadilah. Kita spot yang ada lah. Maksudnya apa yang ada ni yang ada juga sikit dia nak Pokemon juga lah cikgu. Nak juga. Ada sikit Pokemon. Janji dia nak masuk juga. Tapi adalah kita spot yang ada benda ni. Biasanya pelajar ada start yang mana yang gini-gini tu belakang. Ada gini, kepala tegak balik kan. Kadang dia orang pula request. Adik tidur, tiba-tiba request. Sedap je kan dia request. So dia nak apa? Kita bagi dulu yang benda ni. Jadi dalam masa yang sama diorang akan boleh ingat benda ni sebab apa? Ada setengah tu yang dia nak sebagai visual. Kalau yang ini biasanya pelajar yang aras tinggi-tinggi dia seronok dah benda ni. Dia best lah. Lama-lama pelajar yang dua orang tu, yang saya seorang lelaki seorang perempuan tu, last diorang duduk asrama, tak boleh nak balik. Jadi diorang terpaksa pergi ke bilik guru, pinjam laptop saya yang ada. So gila-gila lah. Contoh hari ni A tu datang, B besok dia pula. Hari ni tak dapatlah, saya kat sini kat tidak dan lelaki tu. Jadi dia akan pilih, dia akan pinjam lah. Cakap saya, cikgu nak pinjam, nak cari untuk yang matematik. Dia buat lah, saya tengok kadang belakang, apa yang dia buat, dia tulis dekat A4 ke mana-mana. Tengok dah start buka Gemini. Gemini sempah hari tu, macam-macam ada. So dia orang akan guna. Lama-lama dia ada proses yang kendiri, belajar buat. Tu yang kita nak lah. Kalau dia tak ada mengharapkan macam dulu dah selalu Ustaz, saya dekat saya smart kan, Ustaz lah kan. Ustaz, jawapan awak tak nak buat dulu ke? Tak pandai. Ada orang gitu. Asyik nak jawab pas, lagi tak dapat, tak gerak. Jadi yang ni dia tak payahlah. Dia dapat apa? Dapat Ustaz. Kita check lah. Okey betul. Ustaz nak main Gemini AI boleh? Betul lah main. Dia jadilah Hello Kitty yang seronok. Buat tu dia buat je cantik, taman apa semua dia edit. Lepas tu hari tu okey. Sumatif satu ingat lagi 22. Naik sikit tapi okey lah bagi saya happy jugalah. Itu setengah tahun dia dapat 42 daripada 22. Setengah tahun okey lah. Yang lelaki tu meningkat daripada 38, 56 dapat. Sebab dia ingat tak defect. Ingatkan untuk naikkan semangat dia je. Tengok Ustaz yang bersama dia tu, yang saya buat yang ada macam apa Dragon Ball tu kan. Apa Dragon Ball dah ingat. Dia ingat yang benda tu. So dia okey lah bagi saya. So berhasil untuk dua orang. So saya tengok kalau dua orang dah jadi, nanti saya nak try untuk satu kelas pula kita try. Manalah tahulah kan dapat. Matematik pun okey. Ini matematik tambahan. Kalau next sains contohlah, sains ya Allah meriah bagi saya. Sejarah lagilah, tak payah cakap lah, sangat meriah. Net okeylah boleh. Upload teks jugalah kan? Boleh. Buku teks boleh. Kalau ada satu cikgu tu dia nak bagi kan satu buku teks kan sama juga beratus-ratus kan. Ada satu cikgu tu dia pernah sortkan, sebenarnya boleh je kita minta pergi ke saya tak ingat, saya rasa ChatGPT saya rasa. Dia pergi ChatGPT dulu, dia mintakan asingkan untuk satu bab saja. Dia copy semua satu bab tu, dia masukkan notebook LM buatkan. Lepas tu dia jadikan slide semualah kita perinci benda tu. Buku teks tu boleh kalau cikgu nak boleh. Tapi cikgu kena promptkan dia bukan marah bagi tahu dia apa yang cikgu nak kat sini. Baru dia akan dikasih. Tu syarat dia untuk yang apa tu? Menggunakan notebook LM ni lah. Ada had tak satu hari? Untuk notebook LM setakat ni yang saya tengok, saya dah kalau yang kita pakai account D5 saya dah banyak juga ni ikutkan ni, saya generate ni. Tapi setakat ni dia tak ada marah apa-apa pun. Tapi kalau saya pakai Google yang biasa, saya rasa my map saya tu generate 3 kali saya ingat. Yang keempat tak lepas lah. Macam ChatGPT pun ada juga yang tanya, cikgu, ChatGPT pun lebih kurang boleh jana visual tapi kena hati-hati. Cukup 3 kali jana visual, dia suruh kita jumpanya besok. 3 kan, kecuali kalau cikgu belilah. Tapi kalau yang untuk notebook LM dengan Gemini AI tu tak ada limit. Tu yang orang sedap tu. Jana kita pula, ya Allah. Tengok lain ni lain dah banyak kan. So dia orang main benda tu. Tak ada masalah.
Jadi kalau cikgu nak tu saya rasa takut untuk yang KPM ni tools AI tools tu takut dia memang buka untuk guru. Jadi tak ada limit saya rasa lah untuk yang ni. Kalau cikgu pergi kat Google Chrome, Gemini AI sampai satu tahap masa kita nak download tu kita tak dapat ya resolution yang cantik. Sebab masa tu saya ada buat nota bab 1 sampai 3 4 ML, bab 1 sampai bab ML Allah sampai bab 10 yang index sampai last. Saya buat kita ada one page report kan. Saya buat one page notes. Masuk satu chapter tu, minta command kat dia buat infografik, so dia jadikan satu note, lepas tu saya photo state bagi kat budak. Sampai 10 bab. So saya kata formula apa semua awak tak payah nak penat-penat buka buku teks, tengok apa yang ada dekat yang saya dah bagi awak, itu je. Dia memudahkan kita lah. Tak payah kita nak satu-satu semua. Jadi satu lagi, kalau rasa-rasa infografik, contohlah cikgu rasa macam, kita tengok kat sini kan, cikgu rasa macam cikgu cakap infografik dekat notebook LM ni tak menarik lah cikgu, tak ada masalah. Cikgu kalau tak nak dekat sini, boleh tukar kepada Gemini AI. Nak lagi menarik lah, nak ada bubble-bubble ke, bunga-bunga ke, tak ada masalah lah. Cuma yang ini, biasanya kalau notebook LM, dia akan buat mengikut yang dia sendiri. Kita nak command dia ni, nak marah dia susah sebab dia jalan sendiri. Tapi Gemini AI, kita boleh marah dia, kita boleh ngajuk nanti. Kita boleh cakap dengan dia lah, kita nak macam mana, nak apa. Kalau rasa-rasa tak nak benda tu, bagi tahu siap-siap. Itu dia punya keistimewaan lah. Macam yang ni kan, contoh kalau kita tengok creator sport dia dah buat. Saya cuba marah dia sekejap, saya kata tak nak Pokemon. Okey, saya marah dia dia bahasa Inggeris, saya buat ni okey. Kalau kita geng-geng matematik tambahan, kita boleh tulis macam biasa. Tapi kalau kita nak start yang sejarah bahasa Melayu yang melibatkan bahasa Melayu, pastikan sebelum menggunakan Gemini AI, kena cakap dengan dia, saya menggunakan bahasa Melayu seperti di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau tidak, dia bagi bahasa Indonesia dekat kita. Aduh, pernah saya buat komik tu, dah kenapa bahasa Indo dia keluar banyak kan? Apa masalah cari? Kalau tambah DBT tu, kita bagi reference link dekat source dia, okey ke? Kalau dekat Supaya Gemini AI taklah cakap pasal bahasa kan, supaya tak lari lah bahasa Indo semua cakap based on. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah yang tu. Kalau macam kita ada link tu okey. Maksudnya link tu sebab kita dah attachkan benda tu kat situ kan. Tapi kalau kita macam just general, tiba-tiba kita macam ada benda yang kita nak upload, ataupun dekat Gemini AI ni, sebenarnya Gemini AI ni dekat sini kan, kalau new chat ni, ini saya terus ke create image. Sebenarnya kalau enter prompt ni, dia ni macam kawan kita tapi yang tak nampak tau. Kita boleh sembang. Contohlah cikgu stres kan, macam budak-budak ni cakap, pelajar saya lemah betul fungsi kuadratik. Ada tak tips? Dia tanya dia pula tips kan. Nanti boleh tak bagi saya idea? Dia bagi tahulah. Cikgu boleh buat mainan ni yang nak saya buatkan ni ke? Nak saya ni, sembang dengan dia. Sampai tu tahap nanti mungkin dia akan keluarkan, dia akan tengok kita kesian sangat kan. Dia akan keluarkan, nak saya janakan satu poster bab fungsi kuadratik ke? Dia akan tawarkan. So kita boleh, dia keluarkan dalam satu gambar tu, ada kadang-kadang sekali tu. Lepas tu dia dah bagi, kita minta lah lebih. Alah-alah bagilah formula sekali. Okey, dia carikan lah, dia akan analyse dekat dalam internet apa yang ada, dia akan gabung. Cikgu kena semak dulu. Kalau rasa okey formula yang diberikan tu, save, kita akan tekan kat sini contoh. Okey, kita akan ambil, kita ambil kat sini. Cikgu boleh tekan yang atas ni lah, download full size. Yang ni lah yang saya dah buat, download banyak-banyak. Bab 1 sampai bab 10, one page note. Letaklah visual yang ada. Saya biasanya one page note tu saya letak formula. Bukan saya letak, dia letakkan formula. Letaklah bab 1 tu formula banyak. Jadi pelajar sekarang berkepit lah dengan formula. Saya kata hilang, saya kata bayar saya RM1. So tak hilang lah. Sebab kita lah photo state sampai 10 kan. So kita photo state dan bagi kat semua kelas. Jadi bolehlah buat yang benda ni untuk lebih menarik lah one page formula kita tu. Sebab saya pernah bagi formula yang biasa, yang macam kertas exam tu, yang 3 line tu kan.
Bersih je saya tengok. Dia kata awak tak nak tambah ke formula sendiri kan? Dia kata, tak apalah, tak apalah bila nak start kan. Lepas tu periksa tak ingat kan. Cakap, lepas tu dia tanya, Ustaz tak nak buatkan ke? Yang cantik, okey lah. Layanlah juga, so dah buat tu okey lah. Dia orang dah start guna, dia orang macam hati cantik, so okey lah. Kita tanyalah, okey 1 sampai 5 lelaki, awak nak apa? Ustaz nak ni, nak tulis. Perempuan 6 sampai 10, Ustaz nak ni. So semua dapat, tak ada gaduh. Kalau tidak ada gaduh, cik lelaki je, asyik perempuan je, tu susah sekolah ada dua jantina. dia nak melawan-lawan, okey. Okey, jadi yang inilah maksud saya yang untuk penggunaan maksud saya kita lebih kepada macam matematik tambahan boleh pakai benda ni, dan juga untuk subjek-subjek yang lain lah yang ada. Okey, kalau cikgu kalau nak buat flashcard pun boleh pakai yang Gemini AI. Gemini pula ni. Yang modul Notebook LM flashcard pun ada. Contoh flashcard yang ada dekat sini, dia berserta jawapan. Mana yang flashcard saya? Okey, ni contoh. Dia tanya soalan macam gini je lah, bagaimana perancang. Ini tu macam saya kata, bila saya download, uploadkan satu satu modul, dia akan ada dengan soalan-soalan yang macam bahasa Melayu pun ada kadang-kadang. Di dalam bidang ni adalah ini. Jika dia beri fungsi, apakah nilai ni? C answer, jawapan ada. Ini jawapan saja. Contoh kalau cikgu tengok, explain the answer, ada jawapannya. Nanti dia tengah tu. Ni dia tengah cari kan dekat dalam mobil. Dia tengah review. Ada tak? Sebab jawapan tiba-tiba dia kena timpat. Kadang-kadang pelajar tak tahu kenapa dia timpat je. Dia tengah cari dekat dalam mobil yang ada. Okey. Okey, untuk yang ini kan sekali lagi saya terangkan, kalau notebook LM kalau cikgu rasa tak suka dengan contoh mind map cikgu yang first ni, ni contoh tadilah, dia keluarkanlah langkah demi langkah yang tadi tu. Macam mana dapat negatif 4 yang flashcard tadi tu. Ni dia punya ni. Cara pengiraan, kaitan bentuk semua dah masuk. Okey, yang first kali kita nak belajar dua sebenarnya, notebook LM dengan Gemini AI. Tapi saya bukan lebih kepada macam menjawab soalan tu, bukan. Kita nak guna cara penggunaan lah. Maksudnya saya tahu cikgu-cikgu bukanlah matematik tambahan je kan, mesti ada subjek lain yang ajar, fizik lah, kimia, bio. Boleh apply semua subjek yang ada. Okey, jadi first cikgu tolong saya tekan notebook LM dulu. Kita pilih notebook LM, kita klik dia. Dia akan keluar interface yang macam saya dah banyak lah yang ni. Macam cikgu tolong klikkan dekat this one. Create, kena create new notebook. Tekan tu, dia akan keluar interface macam ni. Pastikan dia keluar macam ni. Create new. Pastikan dia keluar macam ni lah. Yang ada. Maksudnya kita nak buat itu. Boleh ke boleh? Kalau tak boleh, kat tangan dia saya boleh tingkat tak? Boleh? Tak boleh? Sebelum tu nak tanya dia. Ada mobil? Kopi tu bagus ya, kopi. So kopi ada kopi dah ada. Kopi dah ada. Yang kakak belum download so kopi tu download. Sebab kita nak masukkan dalam ni sebenarnya. Nak masukkan dalam ni. Betul. Kita pernah buat tak pernah buat. Dah pernah klik kan tak saya balik betul. Sini kan. Itu pergi dekat Sini sama je lah. Yang ni juga dia yang buat tadi sama. Dia sama. Dia memang sama. Berapa tu punya gelang tu silap. Tahu saya cakap. Dia punya apa tu? Aku dah tak tahu dah nak anu nanti dah tak apa. Tak boleh. Anak aku boleh. Dia punya apa buat? Rasa sudah bertiga je lama tak. Okey, kalau tak ada tu boleh ke Telegram. Apa tu Telegram? Saya pilih ini jadi besar. 11.9 tapi ada 300 ke surat. Ya Allah, 300 kak nak scroll.
patah jari juga. 300 nak scroll. Lepas tu, Okey. Kat dalam dah. oh dia tak ada. Boleh kat mana? So kena buka tu. Location dia. Ada kan? So sekarang saya hanya sebab dua orang satu kita beri sebab So okey, akan tutup ini. kita Akan pergi yang apa tu nama tu? Dokumen tadi. Yang number 5. Ini sama. Ni kat dokumen. So pilih function machine. Pilih keluarkan satu machine. Nah ini default lah. Okey, saya nak ambil satu contoh. Okey, ini contoh kita Ceza. Okey, kita masukkan. Apa namanya? Betul tu. Siapa yang dah ni boleh upload file boleh dekat ni. Upload file ataupun kalau tak boleh upload file, tarik pun tak apa. Contoh kat sini pegang betul-betul ni. Ni file dia pegang pusing-pusing. Lepaskan. Dia akan drop. Dia akan keluar macam. Dia pusing sekejap. Kalau upload pun pastikan tahu dekat mana kita save. Okey, dan sini saya nak label sebagai Maksudnya dekat download je. Ataupun dia stop ke hingga betul je. Dia dah stop. Lepas tu, highlight. Kalau nak sama. Jangan saya cek. Kau simpan kat mana? Dah tekan benda dia okey kan? Okey, label sebagai okey. Sebab tadi yang awal tu Awal-awal kena buka resmi ada ni. Surat. Tak, buka mana? Buka ni, buka apa? Buka apa? Buka tadi dah tergi balik. Set as. Terus dulu. Okey, location. Management. Okey. Sekarang kita letak 5 masuk dalam kos. 5 kurang 1 dalam masuk kan? Jangan keluar. Tapi pengiraan kita nak tunjuk. Kita masukkan 7 dalam 1 keluar. Upload dekat sini kan? Simpan kat desktop macam ni. Nak cari kat situ nanti Nanti nak masuk ke kan? dalam. Kita tahu dekat mana ni. Kau tahu kita search. Modul. Ada. Cari satu-satu. Kau kata mesti search. Nanti studio tu Kan? Ni kan? Memang kat Oh, sini tadi tak studio boleh. dia. ada kita guna Save dekat ni. okey dan Kau nak usahakan apa? oh semua saya nak ini okey copy kat luar saya rasa gambar ni okey apa gambar gambar kita kan boleh masalah gambar okey sekarang soalan cikgu juranya saya nak 10 saya nak 12 tak ada negatif katakan saya nak negatif 3 apa-apa nombor lah yang papa kan sampai 8 kan so negatif 3 good question. Sebab kita nak ada inverse lah. Nanti saya lupa lagi. Okey, ni kita pergi sini. Invert.
lah. Dia kata mesti masuk dalam sini. Tak boleh. So kita Sini kan. tulis secretary mana apa Okey. Ustaz tak ada keluar yang untuk nak upload tu. Okey, tak apa. Kalau dah bertik dah. Kakak dah bertik dah. Dia yang tu dia tik macam tu dah. Okey, kalau dah tik macam tu, sekarang Puan Bibi bagi kita modul ni. Dia ada banyak 300. Tapi kita pun nak tahu satu-satu apa dalam tu pun takkan nak scroll. Jadi akak tekan my map. Tengok, kita nak tengok apa di dalam tu. Kita nak check dalam my map. Dekat sini. Dalam modul tu ada apa? Ada tak? Kita check. Okey. Okay, contoh kalau akak tekan my map, dia akan jadi macam ni nanti. Pastikan dia akan ada macam ni lah nanti my map. Jadi kita akan klik yang benda ni. Panah-panah ni kita akan klik. Kita tengok apa di dalam modul ni. Ini yang penting. Dia asing kan? Dia dah asing, ya. Sebab kalau itu kan kita nak, memang kita boleh tengok isi kandungan yang ada dalam modul tu. Tapi kalau ini dia akan berikan kita apa yang ada terus. Contoh yang first, kalau kita tengok, kita klik kat pengenalan, kita tahu dalam modul tu ada benda ni lah. Matlamat, KSSM, Background Matematik, persediaan stamp. Dan saya cek memang ada pun. Ni saya saya lupa nak cakap dengan cikgu-cikgu. Boleh kat sini. Ya. Cik, lupa. Sorry ya. Cikgu boleh tekan ni kat sini sebenarnya. Setting. Bahasa sewa tak keluar bahasa Cina, bahasa India kan. Okey. Okey, kita tekan output language ni. Output language ni, this one. Dia kat sini. Okey, tekan output language. Lepas tu, dekat sini yang boleh pilih. Dia ada kadang dia tulis default tu bahaya sebab dia campur bahasa. So, akak boleh pilih kat ni. Pergi kat setting. Dia sekali lagi setting, output language. Okey, cuba akak pilih bahasa Melayu. Kalau nak bahasa Inggeris, barulah kita boleh commandkan dia tu nanti sharp. Apa kita nak dia bagi. Ibarat kita kan tak set up lah kita Melayu cakap Mak Salim lah Melayu lama dia. Okey, lepas tu akak dah tukar language. Kalau akak tak kisah kan, akak tekan balik mind map tu. Buat sekali lagi. Nanti dia keluar bahasa Melayu tak silap saya. Dia mind map ni untuk yang local area ni kita boleh generate banyak kan kalau kita tak puas hati. Contohlah yang macam saya punya ni, saya generate 2-3 kali untuk mind map sampai saya sepuas hati. Contoh kerangka ni. Okey, kalau kita tengok kerangka ni, okey bukan yang ni contoh kerangka. Okey, ini mind map saya. Contoh panduan ini yang first. Yang first ni saya tak puas hati sikit satu benda je dekat sini. Sebab dia pergi gabungkan tingkatan 4 dengan 5 subjek. Dia pergi buat macam ni. Bila saya tekan, dia jadi macam ni. Jadi dia gabungkan. Maksudnya fungsi kita nak terangkan yang mana tingkatan 4, yang mana tingkatan 5, betul tak? Jadi saya tak puas hati. Saya generate, tekan sekali lagi. Dia bagi kita yang lain. Dia tak akan bagi sama dia akan bagi yang lain. Itu yang keluar. Tajuk pun lain. Contoh yang bawah ni, panduan kurikulum. Yang ini kerangka. Sebab apa? Dia nak nanti kalau ada banyak sangat, kita nak delete, kita tak tersalah delete benda yang sama. Okey, jadi contoh kerangka ni saya tekan. Yang ini barulah saya suka. Sebab apa? Dia pecah macam ni. Ini pun kita nak. Jadi tingkatan 4 saya untuk mobil ni, macam ni kita ada. Ini je tajuk yang ada dalam modul. Kalau Bibi tanya, apa ada? Dah baca belum? Apa ada dalam modul? Bolehlah cerita. Ada fungsi kuadratik, konon-kononnya, ada sistem persamaan, indeks, nombor indeks. Puan Bibi tanya lagi cikgu, Form 5 ada berapa bab? Cik, excel lah sikit kan. Ada 5 bab. Cik, tak ada lah keluar. So bagilah tahu, ada sukatan mengkulat, pengamiran, pilih aturan gabungan. Akak punya dia tak, dia biasanya akak tengok kadang akak punya lain sikit daripada saya. Sebab AI ni dia takkan sama. Dia tak nak
kita semua ada pelatihan contohnya lah. Jadi dia nak buat semua lain-lain. Okey. Ini yang mind map. Mind map. Contohlah. Masih lagi kau. Dia cakap dengan akak, tolong saya buatkan modul mobil ni. Tiba-tiba lah dia tengok akak hari kan, buatkan saya satu poster infografik boleh tak? Oh Allah, 300 muka surat nak letak kan. Akak klik kat sini je, infografik je. Dia akan buatkan dekat kita. Contoh yang saya punya, dia akan keluarkan macam ni. Ini yang ada. So saya tadi generate 2. Ini yang first, dia akan generate macam ni. Satu page saja infografik dalam mobil. Jadi dekat sini konon-kononnya cik akak boleh explain lah dekat cikgu-cikgu yang lain buat. Ini ada dalam mobil. Ni yang saya buat cik. Jangan risau benda ni. Dia cakap Cikgu Razli, benda ni dekat sini je ke? Boleh juga tekan yang 3 bertindih ni, download. Nanti dapatlah yang full size, yang cantik HD punya. Okey, contoh saya download, saya generate 2. Okey, ni satu. Satu lagi ni. Ni, satu lagi. Dia tak sama kan, dia lain. Yang ni sama juga. Mobil juga. Ni nampak okey sikit formal kan. Dia macam tu. So yang ini dia akan generate. Contohlah akak ada 2, tak puas hati lagi. Kali ketiga generate, kali keempat. Pilihlah 4 yang mana sesuai, ambil download. Kita akan buat dia sampai dia buat kartu ini hisap. Yang mana? Mind map. Kita dah dapat Ya. Kalau untuk Gemini kita kena prompt dia. Buat tu buat ni, yang ni di sini. Tapi yang ni cuma ni saya pergi masukkan tadi satu modul kan. Kalau akak nak lagi detail terperinci the best, satu bab. Contoh ambil fungsi kuadratik, tampal, buat infografik memang terperinci detail buat. Ataupun kalau akak tiba-tiba nak buat 3 infografik, generate lagi 3 kali. So ada 3 yang berbeza. Contohlah nak present kan, hari ni akak present depan cikgu ni infografik lain, depan akak infografik lain. Tapi 3 tu benda sama mobil. Dia akan tolong buatkan. Contoh kan, cikgu akak cakap, ni kita ada carta organisasi, buatkan slide. Nak buat slide PowerPoint satu susah. Tekan ni je kak, slide deck. Slide deck ni dia akan tolong kita buatkan slide. Ni contoh slide mobil yang ada. Ni contoh. Dia buatkan untuk kita. Ni slide yang ada lah. Dia buatkan untuk kita. So satu persatu dia buatkan. Ni ada macam ni. Apa dia buat, cuma yang ini dia lebih ke general lah. Ya kak? Maksudnya kita contohnya ini kita masukkan modul ini kalau kita nak kita masukkan dulu dalam masuk PDF. Jadikan PDF, betul. Jadikan PDF. Kita nak buat apa, kita create sesi. Betul. Teks pun nanti boleh lah kalau ada buku teks. Buku teks pun sangat boleh. Buku teks pun boleh. Contoh buku teks yang kita nak masuk sejelepuh lah, buku teks yang ada pun boleh, tak ada masalah. Asalkan as long as PDF. Satu ni boleh juga. Sebenarnya saya nak ajar, bukan boleh ajar banyak, boleh masuk YouTube punya link boleh. Daripada YouTube tu ambil kan dengan orang ulas orang cakap kan. Boleh jadikan keluarkan jadi slide, boleh. Banyak sebenarnya. Tapi semua hari ni lepas yang ni je. Kalau agak tengok yang masih masuk dekat D5 ni, contohlah nombor LM. Okey, create new contoh. Yang ni agak nampak ni. Ni website ni. Yang ni powerful sangat. Daripada YouTube tu, copy link, paste. Kita akan command dia cakap, jadikan apa-apa ni sebagai ni. Nanti dia akan keluarlah mind map dekat untuk YouTube tu apa. So benda dah settle lah. Macam biasanya orang dengar, tulis. Ada setengah tu yang sampai sangguplah apa beli yang YouTube punya subtitle, tak payah. Ambil link masuk sini je, lepas tu letak lagi yang tu slot lain. Dia ada slot dia. Kalau buat berapa kan jam? 2 jam lah bagi 2 jam boleh. Tak sempat 2 jam. 2 jam boleh 2 jam. Okey, so yang ini dia buat macam ni lah. Ni slide yang ada. Ni saya minta maaf lah sebab dia masuk general. Ni contoh lah fungsi kuadratik yang dia dah, ni dia buatkan sendiri untuk kita. Fungsi kuadratik yang ada lah. Ni mobil.
Benda alami tadi ni kan infografi. Oh yang ini ini slide deck. Slide deck yang atas ni. Yang ni. Okey, contohlah hari tu suara tak ada, sakit tekak. Dia boleh tolong kita presentkan juga. So yang tu akak nak buat kena tekan video overview yang ni. Yang ni dia akan buatkan macam saya kata lagi bagus kalau dapat satu bab. Okey, contoh menguasai fungsi kuadratik. Ni saya buatlah. Dia keluar sini lah video. Ada suara. Adalah kat situ suara dia Mana suara dia? Okey, jom kita terus mulakan penerangan hari ini. Kita akan kupas dan ada suara dia. Itulah saya depan sikit. Yang ni dia cacah marbar sikit lah sebab satu modul dia masukkan. Ini contoh macam ni lah. Ini saya tak buat apa-apa. Saya suruh tekan je. dengan pengenalan modul bimbingan, kemudian kita tengok aplikasi dunia sebenar. Satu lagi kita boleh arahkan dia dekat sini. Ini untuk yang video overview. Kita nak buat ni video overview. Kita tekan yang anak panah ni. Anak panah ni kita tekan macam ni. Dia keluar macam ni. So sekarang ni pastikan language kita bahasa Melayu sebab nanti kan dia speaking nanti bahasa Inggeris. Okey, untuk style pula saya pergi ambil yang comel kawaii. Dia ada whiteboard, dia ada apa dan juga ni adalah anime budak-budak suka kartun-kartun tu kan. So satu lagi yang ini cikgu boleh tulis apa cikgu nak kat sini. Contohlah cikgu cakap tadi cikgu dah masukkan buku teks kan. Cikgu cakap ambil hanya fungsi kuadratik daripada muka surat berapa ke muka surat berapa, hanya jadikan dia slide, boleh formatkan dia dekat sini. Jadi dia akan ikut cakap. Tapi kalau cikgu buat macam dia kurang, kenapa tak punya line, cakap lagi dengan dia. Boleh tak ikan kita nak tulis bahasa Melayu tak kisah. Dengan syarat apa language kita tu dah bahasa Melayu dah awal-awal. Kalau bahasa Inggeris kita tertinggal, kita buat bahasa Melayu bukan apa dia buat. Tu akak tengok check dia punya language bahasa. Lepas tu pastikan akak nanti contoh kita ada teacher perspektif. Kita akan tengoklah, maksudnya tadi saya pilih teacher cikgu nanti dia akan guidekanlah video tu macam mana. Ataupun kalau nak buat exam perspektif boleh pula, tapi exam ni boleh sikit lah, dia macam exam yang exam betul. So better kita nak tarik, kita buatkan yang slide macam biasa. Sebab saya tu dah try satu bab nak tunjuk, tapi bila satu bab tu saya masuk bulan alamak macam tak nampak pula kan. Sebab kita nak lebih daripada nak mengajar apa-apa yang salah satunya lagi yang macam buku yang diorang suka bagi soft copy yang pentadbiran contoh organisasi. Kalau kita nak tukar sini, kita letak dia bagi yang apa tu? Dia bagi yang macam carta organisasi yang dekat berapa belas page kan, nak minta kita keluarkan satu-satu kan. Pakai ni boleh, tak ada masalah. Notebook edit ni masuk PDF, masuk je. Terus dia akan keluarkan mind map carta organisasi tu. Apa yang ada, apa dia dalam itu satu. Okey, yang kedua pula kita nak start dah, nak prompt benda ni. Okey, semua dah bertanda tik. Jadi, okey, ini yang saya dah keluarkan. Contoh, banyak ni saya keluarkan, nak check, tengok. Okey. Soalan ini soalan yang memang okey, ini contohlah. Okey, saya ambil yang ni pengamiran. Okey, pengamiran. Okey. Cikgu boleh type. Ada di sini. Cikgu boleh type kat sini. Tulis keluarkan saya 5 soalan aras sederhana ke, tinggi ke, rendah ke daripada tajuk pengamiran. Dia akan keluarkan soalan. Okey. Dekat sini, dekat start typing je. Dia dekat bawah. Typing. Cikgu boleh tulis contohlah saya tulis kat atas ni kan ni. Keluarkan saya 5 soalan aras tinggi pengamiran. Yang ni dia akan search dekat satu mobil tu. Dia akan keluarkan 5. Kan cikgu nak 6 lah. Kan cikgu nak 10. Tapi kena tengok limit. Jangan nak saya nak 30. Rupanya mobil tu ada 15 je. Nanti dia akan ambil yang ni. Kalau cikgu rasa nak, boleh tak saya nak soalan aplikasi? Tulis juga. Berikan saya 5 soalan aras tinggi kurungan aplikasi daripada pengamiran, pembezaan, dia akan keluarkan. Macam ni saya ambil aras tinggi pengamiran 5, dia keluar macam ni lah.
Luas ni soalan saja, luas 2 lengkung. Okey, so pelajar kena cari. Lepas pelajar dah cari, dia dah buat, nak semak jawapan, kita jangan minta berikan jawapan, dia bagi seketul. Ataupun dia bagi yang sangat ringkas. Dia tulis berikan jawapan langkah demi langkah bagi soalan di atas. Barulah seketul-seketul dia tunjuk cikgu. Cari titik persilangan, tentukan dulu, bina persamaan luas, jawapan akhir. Kalau nak gambar pun boleh kan? Kita pergi arahan. Notebook LM tetap boleh. Itu yang kita combine dengan Gemini AI. Jadi satu lagi Gemini AI. Yang ni kalau pelajar yang biasa top tier dia okey. Dia tengok benda ni seronok dah. Ya Allah, ada lah cikgu langkah-langkah dah tengok seronok dah. Tapi ada certain yang tengok ayat-ayat banyak, dia dah start gini dah. Sengit, kepala sengit kan. Jadi kita nak tarik lagi diorang, kita nak kalau boleh nak layan sama rata lah. Yang biasanya yang minta visual-visual ni yang dekat saya biasa yang kadang 20 lebih, 30 lebih markah sebab diorang nak yang menarik kalau boleh. Kalau yang geng-geng yang 70 lebih ni kadang diorang seronok dah ada benda ni langkah-langkah. Jadi apa cikgu-cikgu boleh buat, deliver sekali lagi Gemini AI. Klik dekat Gemini AI. Cikgu dekat deliver, typekan dekat Gemini AI. Nanti dia akan keluar interface macam ni. Ini interface yang ada lah. Ni sebab kalau cikgu pakai deliver dah ketul nama cikgu atas tu. Yang ni. Okey, dah keluar cikgu. Okey, kalau dah keluar, kita matematik tambahan, kita bertuah. Sebab apa bertuah? Sebab kita kalau cikgu nak guna Gemini AI, cikgu guna sejarah, bahasa Melayu, sains yang bahasa Melayu kita nak guna. Sebelum cikgu nak guna, cikgu kena promptkan dia dulu. Kita kena cakap dengan dia, saya menggunakan bahasa Melayu seperti di dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Enter baru dia bagi. Kalau tidak, dia bagi cikgu bahasa Indonesia. Banyak bahasa Indonesia dia bagi. Sebab saya try buat masa tu sejarah komen. Ya Allah, kat bubble-bubble kartun tu bersifar-sifar Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia keluar kan? Lupa nak bagi prompt. Bila bagi prompt tu baru dia adjust balik. Tapi kalau untuk matematik tambahan tak ada masalah sebab kita memang copy, kita paste. Ada kadang yang sejarah dia nak idea, dia bersembang dengan Gemini AI macam cikgu sembang dengan ChatGPT. Tapi cuma ni seronoknya dia boleh bagi idea dan dia boleh generatekan gambar visual tanpa limit. ChatGPT saya rasa 3 kali je cikgu generate. Lepas tu dia minta jumpa lah esok dia. Jumpa esok kan. Okey. Jadi sekarang cikgu tengok ada create image. So boleh tekan. Tekan dia. Okey, so dia akan ada keluar. Bila keluar macam ni maksudnya kita dah nak masuk dah lah. Cuma kita tak payah pilih yang ini pun tak apa. Kita minta apa yang kita nak. Contoh saya copy yang ni Okey, saya copy yang modul bimbingan. Okey, sekarang kita ambil yang ni mana menarik. Saya pilih ni lah. Okey. Saya tak nak benda ni sebagai tulisan yang menyebabkan pelajar tidur. Saya copy paste dekat dia, saya pergi dekat Gemini AI, contoh dekat yang sini lah. Okey, lepas tu saya pastekan dia. Okey, dia akan jadi dia aja cikgu tak payah nak pergi atas, jadikan satu tak biar dia macam ni. Cuma jangan tekan enter dulu, tak silap saya kalau cikgu ada shift, tak silap saya ada shift. Tekan dulu, lepas tu tekan enter, kita nak bawah dia sikit. So cikgu boleh tulis. Contoh, jadikan visual yang menarik. Okey. Kita tekan satu. Ni dia memuatkan tu ada tengah search lah untuk yang ada. Jadi yang tadi cikgu dah keluarkan soalan. Cikgu kena tulis dulu nak jawapan langkah demi langkah. Copy yang jawapan tu. Baru cikgu try transferkan nanti ke Gemini AI. Lepas tu cikgu tak kisahlah gambar tu visual, cikgu nak Hello Kitty ke, nak bunga ke, tak kisah. Okey, ni dia keluar macam ni contoh. Inilah bendanya, dia keluar. Okey, jadi daripada tadi yang pelajar tengok hanyalah tulisan. Dia menjadi visual grafik yang ada lah. Jadi ini semua dia buat. Cari titik persilangan, tentukan dulu fungsi, bina persamaan luas, dan akhirnya jawapan akhir dia dapat macam ni. Biasanya pelajar dia tengok macam ni, dia tak tahulah kenapa dia seronok dah.
yang baring-baring tegak dah balik mata kan diorang. Ini biasanya macam ni. Tapi kadang-kadang, yelah taulah pelajar, dia punya request banyak. Bila dah dapat macam ni, cikgu, nak Dragon Ball boleh? Dia minta, okey lah, kita bercakap, sebabkan awak, kita layan lah, kita pun tulis lah. Visual, kita tulis jadikan visual Dragon Ball. Jadi kadang-kadang pelajar, bila kita buat benda ni, dia dah belajar, tapi diorang anggapkan benda ni sebagai permainan. So diorang seronok, kat basic mesti dia ingat, cikgu ni yang soalan cikgu Tian Dragon Ball kan? Saya ingat saya tu. Yang ni, saya telah mengubah, okey kita ingat ni. Biasanya pelajar dia akan ingat macam tu. So okey lah bagi saya. Kalau dia ingat okey. Kalau kita macam saya kata, kan semua kelas yang ingat yang macam kita ajar yang biasa tu kan. Kadang yang cara tangkap-tangkap. Dia tengah memuatkan nama. Banyak request, nasib baiklah tak ada limit. Okey. Macam ni lah jadi dia. Ya, Dragon Ball. Yang lelaki dah bertepuk tangan dah. Semua macam ni lah. So kita bagilah dia pakai. Dia tengok dia dah tengok. Jangan risau, dia tak ubah. Benda ni ada. Benda ni ada. Cuma dia yang visual ni je. So dia orang dah happy dah. Dah tengok benda ni. Hitung keluar dulu. Dia tengok lelaki kan. Perempuan tak nak kalah. Asyik lah.